Alhamdulillah wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah khail wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pimpinan Angkatan Muda Keadilan, PAS, DAP yang hadir, terdengar tadi Sabtu Iskandar dan ramai lain, Muhammad Bucap dan Wabi Tan Seng Giau dan lain-lain, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, ramai betul ada apa ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya sebentar tadi ada tetamu dari Ikhwan Kuwait, daripada gerakan Ikhwan Kuwait. Jadi sebab tu saya dari rumah datang kemari dan untuk menyambung sedikit 2-3 perkara. Tadi sembahyang Jumaat tadi bersama Tan Sri Khalid, Menteri Besar di Surau Sarjana Impian. Khatib agak tegas kerana sekarang ini dalam duk heboh-heboh kononnya kita ni tak kuat akidah dan sebagainya, rupanya di Putrajaya dibiaya oleh Yayasan Perdana Tun Dr. Mahathir diadakan seminar untuk menonjolkan ketokohan Kasim Ahmad, penggerak anti hadis, disokong oleh Tun Mahathir. Saudara, dan dia bawa pandangan pertama, tak payah pakai hadis, Quran saja. Jadi orang tanya nak solat macam mana? Tanya dia bahasa Arab, dia belajar di mana? Ya. Ini isu ini Tariq Suwaidan, seorang pemimpin Islam, gerakan Islam Ikhwan dari Kuwait. Dia tanya saya, dia kata, Akh Anwar, Saudara Anwar, ni apa ni? Gerakan anti hadis dah mati dah di dunia Islam. Kemudian dia bawa Rashad Khalifah yang membawa usul ini. Pun orang dah tinggal dah, nak dihidupkan semula. Mana dia? Ulama dan Ustaz UMNO, di mana dia? Setiap ini anti hadis terang-terang. Yang kita ni dok pertahankan Islam, akidah kita dikatakan. Saya Tok Bu Hadi awak, Tok Bu ni Aziz pun dia tak mau Islam. Yang nak dia tolak hadis. Saudara, ini perkara serius. Mungkin kawan-kawan kita yang bukan Islam tak berapa ikuti, ya. Dalam Islam ini sumber asas dia Quran dan hadis. Mari orang ini kata hadis tak payah, terang-terang tolak, ya. Dan kita tak ada. Mana dia? Jakim, mana dia? Jakun. Kalau kita sikit, bukan perkataan ini adalah perkara pluralisme dia. Anwar berucap, saya berucap di London pun dia sesat lagi. Saya cakap dengan bahasa orang putih, dia tak faham. Dia kata dia tuduh saya sesat. Saudara, tak betul. Saya asas gerakan saya. Nakib saya dulu marhum Ustaz Fadil Noor, yang kemudian jadi Presiden PAS. Ustaz Zali Nawawi, yang Profesor UAE. Asal kita tak lari. Sudah. Soal akidah ini bukan soal mainan. Kita boleh berbeza pendapat dari segi politik, dari segi dasar, tapi soal ini soal yang kita mesti pertahankan. Tapi tidak ada suara. Ini yang dibangkitkan. Saya ingat aurat wanita. Dia kata tak payah pakai tudung. Iyalah, bagi pandangan kamu tak pakai, soal lain lah. Jangan bawa hukum pula. Kita bukan kata nak paksa orang, kita bagikan dakwah dan galakkan. Saya masih ingat kalau di Kuala Lumpur, anak-anak yang mula-mula sekali pakai scarf di sekolah di Kuala Lumpur itu, dia asal anda di Kampung Baru, sekolah saya. Tapi kita tak kata wajib. Dan hari ini pula tak payahlah 2000. Dan orang ini mana ada suara tokoh-tokoh Islam. Kalau kita, ya Allah, hari-hari buat kenyataan. Saya tidak sure lain, tapi saya minta ketegasan dalam soal pertahankan akidah. Ini saya cakap depan kawan-kawan Cina, India, bukan Islam.
Kita dalam Islam ini hak kita. Islam ini agama negeri, agama persekutuan. Mana siapa saja, Jabatan Si Khalid, siapa saja yang memimpin mana-mana negeri di dalam negara Malaysia, tanggungjawab bukan saja pertahankan akidah, tapi mengimarahkan masjid, menyebarkan kegiatan Islam. Bukan salah cakap Allahu Akbar, hidup Melayu, tunjuk punggung kat Ambika. Mana Allahu Akbar, hidup Melayu, tolak hadis. Dan orang-orang yang jerit, yang ngarang, yang baling. Semalam ni orang sibuk di Kajar, saya masih balik ke kampung saya, Corotokun. Kerana masjid di sebelah, bukan kampung saya, Corotokun bawah, Corotokun atas, dibaling daging babi ke masjid, depan pintu masjid. Jadi saya pergi jumpa lah Datuk Kuasa masjid dan sebagainya, kawan-kawan saya kenal dulu. Tapi Alhamdulillah, mereka sedikit tak tergugat. Dia tak apa tu saya, tak payah main tanya, lu pergi jangan dikajang lu. Oh, semangat dia. Saya tak apa, dia kata, saya kata ni yang badim. Dia kata kami tahulah pangai puak tu, kami tidak akan tergugat. Kami tahu masjid ini patut diimarahkan, patut kita ada kegiatan yang lebih. Dan fungsi masjid ni apa? Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Esok Perdana Menteri ke Timbalan datang, suruh dia ulas dia. Sebab dia, saya tak kecam dia, saya tidak pernah mengatakan mereka ini, tapi dia kecam kita. Sebut Anwar masuk Kajar 25 minit TV3, Anwar Ibrahim kiri, Anwar Ibrahim kanan, Anwar Ibrahim depan, Anwar Ibrahim belakang, Anwar Ibrahim jantan, Anwar Ibrahim tina, lembu, semua saya. Apa dia politik apa? Malu lah kita cakap Islam, tak malu kepada orang bukan Islam. Tak malu. Apa contoh? Apa dia? Politik ni apa? Saya bawa tadi ayat Quran mengenai masjid. Tanggungjawab mendirikan masjid. Untuk apa? Untuk megah? Tak. Untuk tunjuk aku dirikan masjid? Tak. Man amana billah, untuk meneguhkan iman kita kepada Allah SWT. Wal yaumil akhir, untuk percaya pada hari akhirat. Untuk apa? Untuk mendirikan salah, wa aqamas salah, untuk bayar zakat. Kerana ada hubungan tanggungjawab hablum minallah dengan Allah Ta'ala, dan wahablum minan nas, tanggungjawab kepada manusia, terutama du'afa wal masakin. Ni duit anak yatim pun kita pelahap, duit zakat hilang, duit anak yatim hilang. Allahu Akbar, balik-balik balak 100,000 ekar hilang. Hidup Melayu dia tengok agak gula naik. Ni apa dia? Dia ada percanggahan di antara melakar kata-kata yang indah dan pelaksanaannya. Nak marah, saya marah tak apa. Dasar orang tak betul, dia buat tak betul, bagi tahu. Tapi tak usah fitnah, tak usah aibkan. Apa untung dia hina saya tiap-tiap malam? Harga barang turun ke? Dia hina saya tiap-tiap malam, akidah umat kuat ke? Dia hina saya tiap-tiap malam, kesedaran pahaman anak-anak muda tentang Islam meningkat ke? Tidak. Sebab itu man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah, bayar zakat. Kalau itu dilakukan, walam yakhsha illallah. Ini kita kena ingat, tidak takut dengan apa melainkan Allah. Maknanya menegakkan kebenaran kita. Tak takut, tidak. Sokong, dapat beri berum. Jadi ambil berum lah, beri ambil. Ini Tok Guru Niazi dia begitu. Dia mau bagi ke kain, mu ambil. Bagi pitih, mu ambil. Bagi apa dia lagi? Mu ambil. Pangkah boleh. Jadi sebab itu, dan kekuatan Tok Guru Niazi bukan kerana dia bagi beri. Sebab apa Kelantan kasih pada dia? Sebab akhlak dia, sebab nilai dia. Berapa tahun Menteri Besar? 20 tahun. Ada balak dia ambil, ada saham dia ambil, ada apa tanah dia ambil. Ada Menteri UMNO dia cakap saya alhamdulillah jadi Perdana Menteri 20 tahun, tak nak bagi apa pun ke anak saya. Tapi anak kamu bilion ni, itu kebetulan.
maki dia, jangan marah dekat dia. Ya. Anak Perdana Menteri di antara bilioner, bilion tak bilion. Dulu dia kaya. Kita apa dia? Beri RM500. Tu pun dah lama cium tangan. Orang kasih juta, bilion, bilioner, bilion tak ada bilion. Jadi orang marah saya kata, saya buat fitnah. Tak, betul. Sebab tu saya kata, saya bawa Quran, Al-Quran ini mengingatkan apa? Walam yakhsha illallah. Sudah, ni Cina ada, bukan Islam. Kristian ada, Hindu ada, Buddhis ada. Dia sebut, ni saya sebut dalam Quran. Apa dia? Kalau you have faith, you have nothing to fear except God. Itu ayat. Money cannot buy. Ugutan tak berjalan. Penjara tidak boleh ugat kamu. Kerana apa? Kerana kamu bertanggungjawab akhirnya tawakkal ala Allah, serah pada Allah Ta'ala. Kita kena cuba amalkan. Sudah tak? Hari Ahad saya pergi Gereja Katolik Kajang. Habis lalu dia ikut Kristian. Kerana nak undi, nak menang, dia sanggup duduk, tunduk di depan cross. Kebetulan dewan dia cross dari belakang aku. Takkan ada bulan di belakang. Bangga. Tapi saya cakap apa? Saya nak sebut apa yang saya ucapkan di Gereja Katolik. Saya dengan Katolik ke, Kristian ke, agama-agama lain, saya prinsip senang. Dia tahu saya dalam ABIM. Dia tahu isteri saya bertudung. Dia tahu saya memang menggalakkan kegiatan Islam. Tetapi bedanya apa? Saya tak hina dia. Saya tak larang orang Kristian amalkan agama dia. Saya tak tunjuk kebencian saya pada orang Hindu atau orang Buddha. Saya hormat dia sebab apa? Saya nak dia hormat Islam, dia hormat kedudukan Islam di negeri ini. Dan dengan cara kita hormat dia. Ini kita maki dia, "Hey Hindu, orang kita nak suruh dia hormat dia." Tak. Sebab itu kita kena, ini disebut saling hormat menghormati. Apa yang saya ucapkan di gereja gitu, yang dia maki saya setiap malam. Apa yang saya kata? Oh, ini Anwar telah meninggalkan Allah. Kita tinggal kat mana? Kami UMNO pertahankan Allah. Ya, di Semenanjung, di Sabah Sarawak Allah boleh lepas. Kalau ini soal prinsip nak pertahankan Allah, di Semenanjung ke, Sabah ke, Sarawak ke, di mana boleh tolak ansur ni? Ada atas pertimbangan, atas pertimbangan tertentu, maka Allah boleh digunakan oleh Kristian di Sabah Sarawak, tapi tak boleh digunakan di Semenanjung. Jadi saya bersyarah, cakap dengan Lim Guan Eng pagi tadi. Saya kata, you naik ke terbang daripada Kuala Lumpur, Nabi mana? InsyaAllah Kota Kinabalu. Sampai kita Kinabalu, dia di mana? Mana? Di sini? Insya God. Tak boleh Allah. Kemudian dia ada masalah, ada peraturan arahan masjid tak boleh digunakan oleh bukan Islam. Dia tanya saya sahabat dia, saya orang ya, di ahli parlimen Matabar, dia tanya, Kata Sri, jalan masjid tak boleh pakai. Jadi kalau dia kata jalan masjid India, kau tu Cina, Yong Aleng jalan masjid India, jadi tak boleh jalan mosque India. Sebab kalau ikut peraturan lain tak boleh pakai. Sebab itu kita kata kita kena kaji kemunasabahannya. Saya tak suruh tolak ansur apa pun. Saya tak suruh panggil gereja atau masjid. Tak. Saya cuma kata berperaturan kita kaji ikut kesesuaian. Baik, apa yang saya ucapkan di gereja? Kata, saya kata saya hari Jumaat yang lalu, 2 hari yang lalu, bukan Jumaat tadi, Jumaat minggu sudah, saya dengan Tan Sri Khalid solat di Masjid Kajang. Khatib membaca khutbah yang disiapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Dan khutbah itu memulakan dengan mengatakan harus ada persefahaman menghormati di antara Islam dan bukan Islam berdasarkan ayat Quran, wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Bahawa perbezaan kulit, warna kulit, perbezaan kaum, jantina adalah untuk hormat
kenal, li ta'arafu, kenal satu sama lain. Khalid. Itu dia. Dia umumkan kehadiran Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar. Saya tadi jemaat, saya kata, Khalid, hang kena main. Dia kata, pasal apa? Pasal UMNO kata hang tak sokong aku, hang tak main. Khalid tu dia minta jadi pengarah pilihan raya. Kalau dia tak sokong, dia buat apa jadi pengarah pilihan raya? UMNO tu. Baik, balik pada soal gereja tadi. Saya kata sekali soalan ayatnya itu lita'arafu, bahawa yang membedakan bukan darjat, bukan keturunan, bukan kaum, bukan warna kulit. Yang membedakan di antara orang baik atau tidak, inna akramakum indallahi atqakum, adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Saudara, jelas. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus untuk siapa? Maka dalam khutbah yang disediakan oleh Jais, dibaca, dan saya dengan Tazi Khalid makmumnya dengar, apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi Muhammad itu melainkan untuk rahmat kepada sekalian alam. Tahu tak undi jaga? Ya, sekalian alam. Bukan maknanya bukan kepada Melayu atau Muslim, tak. Rahmatan lil alamin. A universal message. Universal maknanya kalau kita katakan justice, justice for all. Kau tak sekali kata air percuma semua. Kalau sekarang air tak cukup, nak bagi lori nak. Melayu okey. Cina setengah cukup. India suku cukup. Pasal India sikit. Tak boleh. Ini dia yang kata sense of justice yang kita nak buat. Baik. Itu yang sebab tu saya ucap tahniah Berjaya Agama Islam Selangor khutbah minggu lalu yang begitu bernas mengupas persoalan yang panas dibincangkan oleh masyarakat. Tapi apa yang dibuat oleh kuncu-kuncu UMNO, ada yang pakai ketayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul maki celaka Anwar. Apa dia? Memang pelewat dia. Bila lewat saya memang datang awal. Saya datang awal daripada Khalid. Jadi ada tugas saya gurau kan. Jadi saudara, ini dia problem. Pasal apa nak suruh saya gaduh dengan orang Kristian? Pasal apa saya nak suruh hina orang Hindu? Kita buatlah apa kita nak buat. Siapa yang halal? Marahkan masjid, jalankan kegiatan dakwah, sebar buku-buku Islam, buatlah. Jangan hina orang. Ini dia beza saudara. Baik, MCA belum apa-apa dah serang Anwar terlibat operasi lalang menangkap orang. Ni, terima kasih. Terima kasih. Tapi cepat orang nak dengar. Dah, saya dah maaf, sudah ada boleh tak kenal, tapi dah kita nak kenal dia kata. Saya cakap macam tu, saya gurau sikit. Dia kalau dia kan tersinggung pula kan. Saya cakap tu tegang. Saya ini luahan dari al-hadith al-qalb bil-qalb. Saya dari hati. Saya cakap, orang yang sokong saya apa sebab tu, orang yang benci saya orang tu, dia tak nak dengar. Pasal dia tak boleh jawab. Ucapan saya di gereja itu terbuka. Kalau saya salah, saya boleh ditegur. Saya bukan seorang mufti, saya bukan seorang alim, tapi saya tahu basic. Saya sampaikan. Kalau tak betul, boleh tegur. Saya tak ada masalah sama sekali. Kalau saya silap, saya minta maaf. Tapi jangan hina saya, aibkan saya tiap-tiap hari. Sebut je kajang tu, habis dah londeh aku belum umum jadi calon ni pun. Dan ini bukan cara dia, saudara. Nah, tengok, bukan sekat UMNO, MCA ni betul calon MCA, tapi kita lawan ni bukan lawan MCA, kita lawan UMNO. Ya. Dan sebab tu saya nak rayu pada kawan-kawan saya nak UMNO. Ya. Ini UMNO, saya UMNO lama. Dah sekali UMNO dulu. Dia tak mengaku pula dulu. Saya tu timbalan Presiden UMNO. Saya bukan benci ahli UMNO. Saya nak beritahu tu. Ada orang kata, cakap kawan saya apa kita Anwar jangan. Tak, saya tak benci ahli. Saya tolak, saya lawan dasar rasuah yang memiskinkan rakyat. Saya lawan kuasa yang digunakan untuk perkayakan anak-anak. Apa fitnah? Tengok anak-anak, bilion-bilion.
Bilion ringgit. I cannot accept that. Ya, membazir, mewah hidup. Kemudian bila rakyat, saya bagi contoh satu gula macam tu, naik harga. Yang untung syarikat kroni besar. Saya berjumpa 20,000 petani pesawah padi di Kedah baru ini. Saya dengan Datuk Mahfuz Umar naik Presiden PAS. Sudah tahu 23 tahun ini kulit kita ni, bangsa kita tu tak, 23 tahun harga padi tak naik. Dia kerja atau tak, orang kerja benar pesawah padi. Kita duduk kajang tak ada sawah, tapi kita tahu keluarga kita asal-asal tak naik. Apa tak ada kesan? Apa kerajaan jawab? Kita tak mau bebankan rakyat dengan harga padi yang meningkat. Harga gula, harga tepung, harga minyak yang tak patut naik pun kamu naik. Harga gula satu dunia turun, kita naik. Jadi ini hal-hal yang kita kena fikir dalam pilihan raya ini. Dan saya tidak sentuh sangat Selangor kerana gerakan kita dalam Kajang Misol memberikan penjelasan detail. Dan saya sentuh Kajang kerana saya dah bagi 7 perkara yang saya berpendapat yang harus diberikan keutamaan di Kajang. Rekod prestasi Tasik Khalid dari segi kebersihannya, membawa perubahan ekonomi, tak boleh orang betul. Ya, orang tu dia sebut tu orang kita dah lagi rekod dia pegang, main kacau apa? Saya bukan main kacau. Saya mari dengan rekod prestasi itu. Saya mau supaya kita ekonomi dan politik kerahkan masyarakat supaya semua faedah itu pulang kepada rakyat dan kita tingkatkan usaha kita. Contoh dan model tak boleh digugat oleh sesiapa pun di Selangor. Kau tidak diganggu. Air orang salah. Saya tengok ada tulisan kita Tan sekali dah berapa 6 tahun tak selesai masalah air. Masalah air ni sudah diswastakan sebelum dia. Sekarang ni bukan siapa punya air, Syabas. Syabas siapa? Syarikat swasta. Siapa punya? UMNO punya. Ini kadang orang tak faham. Dia salahkan ini semua Tan Sri Khalid. Mana air? Tan Sri Khalid air. Nama dia apa? Khalid air. Dan bukan, saya tak kata dia patut lepas tanggungjawab. Dia menteri besar. Dia mesti juga cari jalan selesaikan. Betul. Tapi kita kena tahu puncanya. Elektrik, kadar elektrik naik, turun. Kita swastakan. Dan kuasa sekarang yang boleh dibuat oleh kerajaan negeri apa dia? Dia boleh tahan tak bagi naik kadar air. Itu kuasa setakat ini. Dia boleh bertahan. Kalau ditakdirkan kalah 2013 pilihan raya, naik berapa? Immediately 37%. Saudara, kalau kalah kita takdirkan kalah pilihan raya baru ni, dia automatik kadar air naik 37%, hidup BN. Dengan agreement dia ikut perjanjian. Tan Sri Khalid tak mau perjanjian itu kerana beban rakyat. Sudah. Ini harus kita tahu. Tanggungjawab saya pertama saya kata di Selangor, di situ ada masalah pertama yang besar sekali kata di Kajang ini. Semua survey tunjuk masalah jenayah. Hari-hari ragut, curi, rompak. Ragut, curi, rompak. Sebab tu bila ada pilihan raya, polis pun ramai, ragut kurang sikit. Jadi patut terima kasih saya ada pilihan raya ni, marah saya. Gerai-gerai pun boleh meniaga banyak sikit. Okey, pakai makan lah dia gerai-gerai tu, bayar. Saya makan 3-4 kali sate, dia orang tak nak habis duit. Lama-lama bagus juga. Jadi itu jenayah. Jadi tak payah dah sampai special brand dia ikut sampai macam malam ni ceramah. Aman. Special brand, polis jangan banyak sangat di sini. Tapi jaga di belah belakang orang curi gitu. Kau tanya saya lah, kau saya Menteri Dalam Negeri. Ini kawan saya dulu Menteri Dalam Negeri Zahid ni tak benda tu, dia marah orang lah. Orang nak menampar. Apa jawab Menteri? Tak apa, tak salah. Ikut hukum apa Zahid? Tak kira lah. Kita Islam ini, dia sama ada Muslim atau bukan Islam, kawan atau musuh. Hukum keadilan dia tak berganjak. Tanpa Melayu tak boleh, haram. Tanpa India, okey. Tak boleh. Mesti kerana ini yang kuat Islam apa? Ialah kerana dia itu morally consistent, morally justifiable principle.
ini orang pemikir Jepun. Saya ingat Jepun bila kena keluar Jepun nak pergi balik. Morally justified. Kata Toshihiko Jutsu. Ini Jepun, saya sebut Jepun kan dapat sebut sikit lah kan kita. Bila saya balik daripada Jepun, Anwar ditolak dari Jepun. Memang tak boleh pakai di Jepun. Kalau Jepun tak boleh pakai, Kajang pun tolak dia. Apa kena mengenang Kajang di Jepun? Baik. Sebab Anwar ditolak macam-macam teori. Satu, dia kata Anwar ini Yakuza, gangster Jepun. Dulu saya tekan Agent America 007. Bila ni gangster Jepun, Yakuza. Ada pula tambah dalam blok satu. Sebenarnya Anwar ini ialah pelakon video lucah. Jadi dia tu tak boleh dimasukkan. Haram semua. Baik. 2 minggu yang lalu pengurusi Yayasan Jepun datang ke Kuala Lumpur jumpa saya meminta maaf atas kesilapan yang berlaku di Tokyo. Ada keluar utusan? Ada keluar TV3 RTM? Oh, nah. Bila maki saya pun depan, Anwar ditolak oleh kerajaan Jepun. Bila orang minta maaf, wih padam. Bukannya minta maaf, dia undang saya pula. Dia kata tu Sri dengan ini dipersilakan hadir. Kapal terbang kita bayar, hotel kita bayar, allowance kita bayar. Cuma datanglah 2 hari pun tak apa. Jadi insyaAllah 26 hari bulan malam saya akan ke Jepun 2 hari untuk tunjuk kepada mereka dan juga rakyat keadaan saya. Jadi minta permit pada orang Kajang lah, kita orang boleh jaga Kajang nak pergi terbang ke Jepun ada. Dia orang bayar semua. Jadi yang lain-lain itu isu itu saya akan kupas kemudian, kerana ada 7 perkara termasuk trafik lah, soal kebersihan sebagainya yang Tan Sri Khalid telah bagi perhatian yang cukup besar. Jadi saya sekali lagi lah nak ucap terima kasih. Orang tanya Anwar, pasal apa datang hari ini? Sebab kepada orang dah kenal kamu. Saya tak fikir macam tu. Saya datang di sini bukan sebagai ketua pembangkang parlimen. Saya datang di sini bukan sebagai pemangku Perdana Menteri dulu. Saya datang di sini untuk merayu pada setiap orang Kajang sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kajang. Jadi saya minta, saya syukur alhamdulillah, saya tak ada rasa sombong pada tak ada. Saya turun ke bawah. Dan ini penting Ustaz. Jadi saya tak mahu anggap bahawa dah kenal lagi, tapi tanggungjawab saya buat. Umpama saya sibuk macam mana pun, semalam saya beritahu Tan Sri Khalid minta maaf saya tak boleh ada Kajang kerana saya nak pergi tengok kampung yang rumah terbakar di Matampau dan masjid yang dibaling najis babi, ya. Dan ada imam di Masjid Kubang Semang yang meninggal sehari sebelumnya pergi ziarah. Itu tanggungjawab saya buat. Sebab di sana saya bukan sebagai ketua pembangkang, tapi sana saya sebagai ahli parlimen dan saya sedar diri saya, ya. Saya di atas pemangku Perdana Menteri pun dah biasa, lokap polis pun dah biasa. Penjara cuma saya tak biasa penjara Kajang. Itu pengalaman Lim Bua Ing. Pengalaman saya di Sungai Buloh. Jadi kepada kawan-kawan pegawai-pegawai penjara yang ada, tolong ingatlah, jaga saya dengan baik dulu, tolong jaga sekarang dengan baik, insyaAllah. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucap terima kasih kepada AMK dan Tan Sri Khalid. Dengan segala hormatnya saya persilakan Tan Sri Khalid, Menteri Besar Selangor, sahabat saya, untuk menyampaikan ucapan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Anwar Ibrahim dan rakan-rakan sekalian, terutama kumpulan Angkatan Muda Keadilan, yang berhormat Saudara Samsul Iskandar. Saya lewat sedikit sebab saya mengadakan mesyuarat pengarah pilihan raya. Saya pengarah pilihan raya di Kajang ni, nak meminta orang Kajang sokonglah
Saudara Anwar Ibrahim dan tunjukkan bahawa kita di Kajang mahu perubahan yang mana kita akan tunjukkan bukan saja di Selangor tetapi di Malaysia terdapat satu arus perubahan yang baru, di mana kita telah buktikan dengan di negeri Selangor apabila kita uruskan dengan penuh amanah dan tanggungjawab, kita jaga kehendak rakyat, rakyat akan merasa bersama dengan kita. Itu sebab saya bersedia untuk menjadi pengarah pilihan raya dan saya dah cek semua usaha-usaha kita, dan saya nak bagi sedikit wang kepada saudara Samsul Iskandar. Samsul, mana dia? Ini bukan daripada kerajaan negeri. Ini bukan. Ini daripada gaji saya bagi pada dia. Dia tak banyak, tapi oleh kerana kita parti keadilan, kita mesti bertanggungjawab bagi, kerana inilah kita berkongsi serba sedikit apa yang kita ada untuk kita asas dasar perjuangan. Itulah sebabnya saya sangat berterima kasihlah pada program-program merakyatkan ekonomi sudah mula berjalan. Terima kasih orang Kajang, lebih daripada 30,000 yang mendaftar usia mas, lebih daripada 3,000 anak tabung warisan Selangor. Kemudian kita juga mengingatkan bahawa pendaftaran untuk siapa yang berkahwin, kerana kita ada hadiah perkahwinan untuk RM500 setiap orang. Jadi saya rasa semuanya ini sangat penting bagi kita untuk mendampingi diri kita dengan rakyat. Jadi oleh kerana masa tak begitu banyak, saya nak minta saudara Iskandar dan rakan-rakan melancarkan gerak kerja mereka pasukan AMK di Kajang. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri dan kepada semua pimpinan Angkatan Muda. Kita maju ke depan. Jentera. Silakan. Baik ni, tak kuat. Sila. Menyokong. Bisa Dewi. Okey. Reformasi. Keadilan. Hidup rakyat. Takbir. Sekian, terima kasih.